Tengok ikan masak kicap. Terima kasih korang masuk live. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih tap-tap skrin. Ikan masak kicap. Kak Aida lauk semalam je panaskan. Din semalam tak masak. Ada ikan goreng je. Ikan masak kicap dengan sayur kobis je. Sayur kobis, tak carrot. Lepas tu di luar izin sama-sama bermaafkan doakan sama kita di hari raya sama-sama. Tu je lah menu Lin hari ni. Pakai filter Kak Aida. Mana bersih? Waalaikumsalam. Kak Asiah apa khabar? Sihat ke? Puasa kali ni anak-anak tak lalu makan. Betul. Kak Asiah apa khabar? Sihat? Masak apa ni? Wah sedapnya menu. Senang je kan? Ya. Habis itu je anak-anak ni boleh makan. Sayur dah, ikan masak kicap dah siap. Tu je menunya. Tak payah masak beria sangat. Bukan pun ayam kadang pun tak makan. Khabar baik. Kak Sia masak apa hari ni? Kak Sia masak apa? Sungguh di hari raya ramainya orang bersukaria. Sekejap je korang. Di hari raya ramainya orang. Ikan siakat steam. Wah sedapnya. Hari-hari anak buang semua makan buah. Hari ni anak-anak buah semua datang. Oh, ikan steam. Sedap ni kak, ikan masak steam Ikut bersama. Dah siap dah. Ikan dah siap, sayur pun dah siap. So nak masak nasi pula korang. Nak masak nasi. Nasi ada lagi tapi nak tambah sikit nasi. Sekejap lagi kami makan dah. Tu panas ke rumah bunda. Sekejap lagi lah masak nasi. Habiskan tu dulu. Di hari raya bertemu rasa sedang menunggu di hari. Anak-anak Lin tidur. Jana dengan Maira tidur. I know jadi. Korang buat apa? Sayur bayam. Sup kaki ayam, sayur bayam. Sedap juga ya. Sedap juga. Oh wah. Kawan ibu. Ya. Yeah. Sini lah Ainul. Kawan ibu nak tengok. Hai, Assalamualaikum. Saya Ainul. Puasa tak? Ainul sekolah je. Ya. Cakap Ainul dah sekolah. Ainul dah sekolah. Cakap lah kuat-kuat, kawan ibu tak dengar. Rambut serabai main je kerja. Cakap hai. Ainul tak puasa. Cakap alah comel. Terima kasih. Ainul tak puasa. Cakap saya minum susu. Cakap hai Ainul. Hai. Buat hai. Assalamualaikum. Cakap lah kuat-kuat. Assalamualaikum. Kalau main tu last acik jumpa kecil lagi. Ya. Masa tu tak boleh berjalan lagi. Sekarang dah berlari, dah menjerit dah. Dah boleh dah tolong ibu buat kerja rumah. Kan kakak sapu kan? Sapu. Boleh sapu, dah boleh lipat kain. Dah besar dah, tak percaya dah. Dia berdua tu tidur. Seorang tidur buah, seorang lagi tidur bawah. Dah jumpa ya. Korang buat apa? Itulah tu. Je dah 3 ya. Tahu-tahu dah 3 kan. Ini semua penangan kopi rancak dengan jamu moden. Korang masak apa? Mana Kak Aida tadi? Kak Aida masak apa? Terima kasih lah masuk live ni. Terima kasih banyak-banyak tau. Ni semakin sayang.
Banyaknya menu Kak Asia. Itulah Kak Asia kan ni. Siapa ni nak datang? Kak Ida pandai ke laut semalam. Oh lupa. Semalam Kak Ida masak apa? Ha kan, jamu moden bahaya weh. Betul. Terlebih grip Kak Asia. Terlebih grip ni. Itu sebabnya. Nasib baiklah dah ikat dah Kak Asia. Kalau tak 4 agaknya. Jangan buat pasal. Jangan buat pasal. Tengok Kak. Kalau tak 4 lah. Aino nak adik lagi ke? Nak adik lagi? Ibu tak nak dah. Adik? Apa dia cakap? Adik lah tu, dah ada 2. Lagi tidur? Ha. Jangan nak tidur. Aino tak nak tidur. Paskan jamu tu. Ha. Stop, anak buah datang. Kak datang. Ha. Itulah anak Kak Asia, anak buah Kak Asia datang kan. Nanti korang balik kampung tak? Dia tak tahu lagi lah korang. Ada rezeki nanti nak terjar rumah Kak Asia, nak pergi beraya. Tapi tak tahulah Kak Asia balik kampung ke tak. Dah lama tak jumpa kan. Dah lama tak jumpa korang. Baru 5:30 awal lagi kan. Kita dengar lagu raya. Kamu itu Allah mengerti. Terima kasih korang masuk live ni. Bestnya ramai. Itulah Lin seorang je. Suami Lin balik pukul 12 sekarang. Lin seorang je berbuka puasa. Sahur je berdua. InsyaAllah 1 dengan 2 rumah mak mentua. Raya ketiga baru balik Negeri Sembilan Melaka. Lin. Oh ya ke? Akak beraya lah dekat kampung kan. Lin tak tahu nak pergi raya mana. Mak Lin pun tak tahu nak pergi mana. Kami sebab kampung dah tak ada siapa. Dekat Teluk Intan kan. Dah tak ada siapa pun. Tak seronok. Boleh je Lin. Kalau nak datang cakap awal boleh. Lin kalau balik Perak singgah rumah Kak. Tak tahulah Kak raya ni balik ke tak. Tak tahu lagi. Cuti memang ada suami Lin. Tapi suami Lin tak cakap lagi. Balik ke tak. Tak tahu lagi. Kalau boleh memang nak balik je lumut. Lin suka kampung. Bandar ni serabut dah korang. Tak ada apa raya kat sini. InsyaAllah nanti Lin singgah. Kak Aida balik kampung ke? Kalau tak balik boleh lah insyaAllah. Boleh datang. Tak sampai-sampai lagi Kampar. Tak, akak tak balik insyaAllah. Nanti apa-apa dia bagi tahu kan. InsyaAllah kalau ada rezeki kita sampai. Ya Aino? Aino nak balik kampung ke? Nak jumpa nenek atuk. Ibu kat rambut. Betul dah sakit. Siapa sakit? Betul dah sakit. Atuk dah sihat dah. Sakit. Atuk dah sihat. Hari tu memang atuk sakit. Nak kena ni tu. Johan Setia Kelang je. Kak Aisyah. Kak Aisyah kata balik kampung 1 dengan 2 raya mamak mentua. Lepas tu 3 dengan 4 balik ni kan Seremban. Seremban ke Melaka tadi. InsyaAllah nanti ada rezeki Lin datang, Lin bagi tahu ya. Ni pun tak nak janji raya ketiga baru balik kampung Negeri Sembilan Melaka. Negeri Sembilan Melaka. Rumah mak mentua lah tu, Johan Setia. Oh dekat je lah Kelang dengan rumah Kak. Johan Setia dekat je lah. Ni tak ada ni rasa benjak arwah yang meninggal. Mana ada kami saudara mara sangat. Segan lah korang nak pergi rumah orang. Tak macam dulu sebab belah lelaki dengan belah perempuan tak sama kan. Belah arwah Abah Lin kurang